Ikatan samping gaya warisan macam-macam jenis orang tak suka. Betul ke macam tu? Ada yang kata orang sekarang hanya suka satu cara ikatannya, yang macam saya kata macam cara ikat towel tu. Betul ke macam tu? Kalau tengok video-video yang saya cuba tunjukkan cara ikatan samping gaya warisan, ramai je yang suka, ramai yang like, ramai yang share, ramai yang komen, dan mereka cuba praktikkan, cuba pakai macam tu. Tapi ada juga pihak yang kata cara-cara tu semua susah, mereka suka gaya yang macam pakai towel tu. Betul ke macam tu? Kalau kita tengok sebenarnya apa yang saya tunjukkan tu sebenarnya bukannya susah sangat. Cuma kita mungkin tak belajar dengan betul-betul atau kita tak mahu nak cuba. Cubalah apa yang saya tunjukkan tu, sebenarnya bukannya susah, senang je kita nak cuba gaya warisan tu. Kalau kita tak belajar, siapa lagi yang nak belajar gaya warisan kita?